Hai guys, apa khabar? Kita berjumpa kembali. Perancangan 30 hari Ramadan, 30 video tak menjadi sebab kerja shift ni payah sikit nak buat video. Penat letih bila kerja petang. So, video kali ni kita ada special mukadimah kita ada barang baik datang jauh daripada Japan. Jom tengok. Okay geng, so kita ada dua kotak. Satu kotak ni besar juga. Yang ni barang utama kita lah. Yang ni macam barang kecil-kecilan. Jom kita unboxing, tengok apa yang ada. Ok geng, so kebanyakan barang yang saya order ni adalah lebih kepada barang-barang koleksi game lah, daripada Nintendo, PlayStation, Xbox dan sebagainya. Dan kebanyakan yang saya beli ni hampir semua saya tak pernah main lagi. Mostly just buat untuk display lah buat masa ni. Sebabnya kita tak ada ruang untuk main game. TV khas tak ada untuk main game. Jadi buat masa ni itulah, just buat display, nampak cantik lah kot. Alright. Ok, so mukadimah kita tak panjang tak pendek, kira ngam-ngam lah. Kadang-kadang saya beli barang daripada Jepun, ikut kadar semasa lah, sebab mata wang turun naik. Jadi kali ni kita punya perkongsian info mengenai penghantaran barang-barang bandar, sebab ada daripada komen daripada Indonesia yang bertanya boleh ke hantar ke Indon. Boleh, tapi penghantaran bagi saya sangatlah mahal sebab perlu pakai kapal laut kalau nak murah. Tapi kalau pakai kapal udara boleh. Penghantaran mungkin 1000 atau 700 ke atas lah, sebab barang berat, barang 45 kilo. Dan kebiasaannya untuk barang-barang bandar ni dia banyak hantar melalui kontena. Manakala kalau anda di Malaysia boleh pakai Lalamove lah, Lalamove, ataupun ada yang boleh share lori ataupun share bus. Pernah saya bertanya, kalau share bus lah, contoh daripada Kajang ke Terengganu, anggaran dalam RM70 untuk satu guni. Ada yang murah, ada yang mahal, ikut nasib. Boleh cuba bertanya. Ok geng, itu saja untuk perkongsian kali ini. InsyaAllah next video kita buat lain sikit mungkin.